Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita. Dah lama tak bersiaran. Hari ni kita berada di Chalet Teluk Sisik, Tanjung Resang, Mersing. Kita baru sampai. Ni serba sedikit daripada suasana yang ada dekat sini. Sekarang kita tengah nak punggah-punggah barang. Kita review sikit ya. Sesuai untuk yang berkeluarga bawa anak-anak. Pantai sebelah sana. Assalamualaikum. Masuk. Itulah ada aircon. Lepas tu tengok tandas. Review tandas. Kemudahan-kemudahan yang ada dekat sini ya. Bilik air. Selesa, luas. Okey. Sekejap lagi nanti kita meronda dekat pantai pula. Pantai dekat sana. Okey, bye. Kita jalan-jalan dulu cari makan. Kawasan ni dekat dengan jeti Penyapung. Baru start. Ada buah salak lah. Tak raya lah. Tanya apa ni? Apa dia? Mana? Nak 10? Ada sate ayam. Ada kerupuk leko. Tiga keping RM2. Ni nak 5 ya? RM4. Panas. Ada takoyaki. Sini ada laksa, ada nasi ayam, ada nasi hujan panas. Nasi hujan panas ya.
Dia macam nak hujan. Tapi dia panas balik lah. Berapa ya? 7. Ni pasar tani lah ni. Pasar tani. Dekat JT, berhampiran dengan JT Teluk Penyabung. Air jambu lambat lagi bang? Jambu? Ha. Jambu. Dia nak bagi tahu I single lagi ni. Tak ada anak. Air tebu, air kelapa. Abang, 3 pieces apa? RM2. Ha. Nak yang 3 pieces tu? Yang biasa tu mana? Yang 3 pieces RM2 ni yang mana? Yang biasa ke? Oh, ini Okey boleh. Nak RM2 je. Terima kasih beli Macam-macam jualan kat sini. Baru buka. Nak ini je. Nak sikit aja. Okay, itu je bang. Ini manis ke masam? Mama tu. Berapa? 5? Kita jalan kaki je sambil mengeluarkan peluh. Menuju ke JT Teluk Penyabung. Kita dah beli bekal tadi tau. Macam-macam ada. Makan sambal muntah. Ya. Okey. Oh, nak bergambar tu. Kita Teluk Penyabung. Sekejap Okey, gambar. Senyum. Lawak. Oh, sini. Sini ada kedai makan. Sekarang kita berada dekat kedai makan dekat JT Teluk Penyabung. Lalu situ makan ni ikan celup. Tak, tengok je. Ini ada lauk-lauk macam ni je habis. Boleh lah, mana-mana. Nak masakan panas. Ya, Ikut macam. Hampir ni. Asyik ikut aja macam mana ni. ikut yang mana ni. Banyak sangat tak lalat kat situ. Minta masakan panas je lah, bah. Ni. Ada. Ini apa? Ini apa? Sini ada masakan panas. Kau nak makan ke? Tu kongsi. Goreng ke? Putih. Boleh, apa-apa je. Kita tengok apa yang kita beli tadi. Ni apam. 3 RM2. Sate ayam RM1 secucuk. Kerupuk leko
RM2-3. Lagi apa kita beli? RM3-2. Lagi apa kita beli? Ketupat. Ketupat periuk kera. Ni. Ketupat periuk kera. Dia bagi percuma sambal ikan, serunding ikan. Air asam boy. Jambu asam boy. Ramai orang kat sini. Lagi sangat aku pusing. Nasi goreng seafood. Silakan makan. Boleh mula sekarang? Boleh, silakan makan. Ni ada celup-celup Udang ni 3, 4, 5 ekor RM10. Ikan ni 2 ekor RM8. Cicah ada 2 jenis, kicap dengan sos. Nasi goreng ni tadi, nasi goreng seafood ni RM15. Tapi RM15 tu okeylah. Ada udang, ada sotong. Nasinya pun sedap. Okey, kita makan dulu. Kita berada dekat atas jeti. Jeti Teluk Penyabung. Abang, pulau yang kat depan tu apa namanya? Pulau? Pulau Semut. Bukan Pulau Belanduk, Pulau Semut. Yang Pulau Pelanduk tu mana? Oh, belakang ni ya. Yang tu memanjang tu? Ya? Aceh. Pulau Aceh. Pulau Semut. Yang jaring-jaring tu untuk apa, bang? Hah? Ikan kerisi? Tak, yang jaring macam atas bot tu. Oh, bubu. Bubu ikan kerisi. Tu banyak ikan. Oh, banyak. Banyaklah tu, besar-besar ikannya. Ikan tu ikan besar be. Tu tenggiri. Oh yo, ikan apa tu? Bukan. Bukanlah. Tu. Apa tu? Tu tenggiri. Tenggiri. Haruan tasik. Haruan tasik ni. Nazrin nak ni beli. Aku ni angkat pun dah berlembik dah jadi. Tapi aku boleh pegang. Boleh pegang? Boleh. Kak wartawan dari mana kak? Sendiri-sendiri. Baru pernah nampak ni ikan ni. Nama apa ni apa? Haruan tasik. Nyamuk guys. Sekarang kita nak pergi ke pantai.
Nyamuk banyak. Sekarang dah pukul 6.30. Tadi tengah hari kita tak sempat nak ke sini. Kita pergi cari makan dulu. Sekarang kita nak menuju ke pantai ni kena melalui jambatan kecil. Tu dah roboh guys. Jambatan. Rasanya dah terlalu lama kot. Ni jambatan baru ni jambatan kayu. Ni bukan tumpukan najis ya. Ni tanah ni. Yang dikorek oleh yang macam udang tu. Tak tahulah nama dia apa. Nak kata udang tapi macam lipan. Tapi bukan lipan. Dia boleh dimakan. Dia ada sepit macam udang. Kepala macam udang. Tempat ni sebenarnya dah lama Nampak tak bangunan yang dah dirobohkan. Ni macam kuala Ni nama kuala ke apa? Ni nama kuala Sayanglah tempat ni tak dijaga. Sampah bersepah-sepah. Nampaknya tak ada kurang kesedaran di kalangan masyarakat yang berkunjung ke pantai ni. Ni pantai Teluk Sisik. Sorry guys. Dah lama tak bersiaran ni. Rasa kekok sedikit. Tak ada masa sebenarnya kita nak jalan-jalan. Ni baru ada masa sedikit. Besok dah nak balik dah. Pantainya cantik tapi itulah sampah. Sampah banyak sangat. Takkan saya nak kutip pula petang ni. Ni dah nak maghrib dah ni. Tak sempat, esok dah nak balik. Harap masyarakat sedarlah sikit. Jaga kebersihan. Sayang pantai kita. Masih ada orang tak tepi pantai. Tu yang pulau tadi pulau apa namanya? Pulau Aceh. Pulau Aceh. Tadi yang masa kita berdiri dekat jeti tadi. Ni kita dekat sebelah dia pula. Enam setengah masih ramai orang kat pantai. Nyamuk guys, nyamuk banyak. Situ ada tempat camping Tu. Cantik pantainya. Kita kat jeti sana tadi kan? Maknanya ni Pulau Aceh kan? Sana ni. Apa namanya tadi? Itu Pulau Semut tadi yang sana. Pas belakangnya pulau apa namanya tadi? Pulau Pelanduk. Sekarang air surut. Tengoklah
pengunjung ni buang sampah merata-rata. Kita ni pertama kali datang sini. Sebelah tu macam ada family day. Nampak baju biru je. Mana ni kan? Tu ada family day. Mandi ke tu? Mat, luas pantai ni. Tapi ni time air surut ni. Awak rakam ke tu? Hai. Kita dekat pantai Teluk Sisik. Ni suasana malam di chalet Teluk Sisik, Mersing. Sana Cik Ida. Kita ada jiran. Sebelah luar ni gelap sikit lah. Duduk santai-santai sambil minum kopi. Kat sini line tak berapa, line agak teruk sikit lah. Tapi okey lah, tenang, tak ada gangguan gadget. Tenang. Tenang ribu jiwa. Kita ada kawan malam ni. Tu. Nama awak siapa? Leo. Leo.
Ini live ah. Tak lah. Oh, tak. Bukan. Kita ada apa nama? Channel Idaman Channel. Idaman Channel. Sendiri buat channel lah. Oh. Okay mah. Sekarang saya retire. Suka-suka. Makan angin, buat video. Tadi ada apa? Ada event apa kat sini? Sini ya tak? Tadi awak memang datang daripada sana JB terus ke sini Tak. Pergi Mersing sana itu apa? Itu apa? Itu pulau besar sana. Satu one day trip mah. Pergi sana snorkeling, main. Oh, snorkeling. Dan tengok ada masa mah tinggal sini satu malam mah. Sebab saya suka tengok itu macam itu natural mah. Ya. Ada orang Facebook, ada orang cakap sini. Pagi ayah sudah sampai, ada tengok. Tapi sudah pagi mah ada tak nampak itu bintang. Sini cakap boleh nampak, boleh ambil gambar itu Silver Mew. So saya tinggal sini satu malam. Esok pagi saya pergi tempat jadi kawan. Dan makan itu apa? Makan itu lunch. Dan after selepas itu lunch saya balik JB lah. Lain kali itu Isnin nak kerja. Nak masuk Singapura kerja. Oh, Singapura. umur berapa? 33. 33. Muda lagi. Tak lah, saya tua. Dah kahwin? Tak mau kahwin. Tak mau kahwin? Susah Kahwin lah. sekarang. Semua mahal lah. Kahwin lah. Ada orang jaga nanti dah tua. Tak suka. Tak suka? Lagi suka satu orang. Dia nak pergi mana, pergi mana. Betul. Tak payah ingat. Ini tak boleh, ini tak boleh. Tengok ada masa, pergilah. Macam next year. Adik-beradik ramai? Satu adik lelaki, ada satu itu kakak. Kakak sudah kahwin. 3 orang. Adik belum lagi.